cakap Abang Pak lah tadi ni. Betul. Buat dia uzur sangat dulu. Dia rasa lemah pada. Rasa tak larat. Tak larat dia, kadang sak nafas. Lepas tu Kencing kerat. Kencing kerat. Macam orang kena apa kata? Betul karang. Tapi tak ada. Pergi hospital, dia ambil darah masuk mesin MRI, tak ada. Tak tahu apa sampai dia kata minta nak masuk wad. Doktor kata nak masuk wad, tak sakit pun. Dia tak boleh buat apa. Katil pun tak cukup. Hak mana duk ada? Lepas tu balik, tak ada benda. Lepas tu memang tak larat buat kerja. Hari-hari dia mesej kau kan. Macam kau main rumah kan, dia tahu. Aku tak larat atas ni nak boleh nyawa apa hari. Dia tahu. Tak tahu. Kopi asal sangat dah. Dia azang dah. Lepas tu main makan ni, minggu. Main makan madu sini. Lepas tu baru duk jumpa hari, duk buat kerja di rumah. Oh, duk buat kerja dah? Buat kerja dah. Tak salah. Jangan tanya kau, mungut hak yang tak buat tu. Dia tak mungut dah. Tak unggul dah. Hak duk sebut nak mati tu. Tak semua dah. Pula buat kerja pagi, sampai pukul 1 pagi pergi balik. Tu bila sihat mu ni buat kerja melampau pula. Allah. Marin tak pergi marin. Dia tak sihat. Dia tak buat. Tak habis ayam. Ya. Jadi Alhamdulillah. Bukan apa nak tumpang seronok. Benar janji Allah, benar janji Nabi. Nak cakap tu je. Nak tumpang seronok. Alhamdulillah. Nak tukang ustaz lah. Yalah. Sihat. Kita pakai doa. Bila sihat ni nak semayang sedap, nak baca Quran sedap, hati tenang. Nak masuk raw kan, tak seronok sekarang. Hak saya cerita tadi tu. Ya betul lah bila tak sihat. Tak seronok masuk raw kan. Ya. Alhamdulillah. Kita bukan nak mahu kawan dengan orang lah. Tapi kita tak seronok. Ya. Heran yang kena mikir. Baik tak sihat. Buat tak sihat. Takut susah orang, takut ganggu orang no. Betul. Alhamdulillah. Kesimpulan dia, bila sihat kena cari menantu lah. Dah sihat dah ni. Sihat ni mama boleh naik balik sana. Sebab dah ada lesi lah. Oh, ayahnya.